Assalamualaikum sahabat. Inilah tempat kami bela cacing secara kecil-kecilan di belakang rumah. Tong tangki air ada 5. Ni tong tangki air yang 100 liter ada 5. Ni cacing semua ni. 5 tong tangki air. Asal mula 2 je. Lepas tu tambah-tambah ada 5. Ini tong fiber 1. Ni yang lama ni, tong fiber 1. Lepas tu kerek. Ini tambah lagi kerek 2. Kerek 2. Ni semua cacing ada ni ya. Ni. Ni cacing. Ni cacing semua ni sahabat. Cacing merah sahabat. Cacing merah madu. Ni tadi dah korek ni. Ni. Cacing merah. Tengok sahabat. Banyak sahabat. Ni semua cacing ni. Ini lagi sebulan ni boleh. Ni lagi. Ni sahabat. Cacing semua ni. Tu. Tengok sahabat. Cacing merah kosmetik. Sesuai untuk buat umpan keli kolam. Yang ni dah lagi sebulan lagi boleh ni. Ni pun dah ambil dah sikit-sikit ni. Banyak dah dapat hasil ni. Ni sahabat. Cacing semua ni. Padu. Alhamdulillah. Ni dah sebulan lebih ni. Saiz sebulan lebih ni. Lagi seminggu 2 ni boleh ambil ni buat hasil. Ni lagi, tengok lagi. Cacing semua ni. Beribu-ribu ekor. Bagi makan tai lembu sahabat. Ini bagi tu lembu. Tengok ni. Mantap. Ni ada besar lah sikit ni. Inilah tempat Amin bela cacing saya kecil-kecilan di belakang rumah. Okey, sahabat kalau berminat boleh cuba. Tengok tarikh pun ada lagi sahabat. 16 hari bulan 2. Baru dekat sebulan ni. Tong yang ni baru dekat sebulan. Tu. Ni ada induk ni. Ni saya induk sahabat. Induk dia besar sahabat. Ni saya induk. Okey, mantap.